dia kata turun eskalator tu kan, dia nampak I dulu yang kecantikan. Sebab dia punya kedai, dia punya CD punya tu betul-betul turun eskalator domestik tu memang nampak kita punya store. Dia nampak saja. Masalahnya dia approach Sajat, minta nombor telefon Sajat dalam store. Faham tak? Bukan saja kat luar, saja kat dalam. Dia nampak. Punyalah kejutaan mak ni dipandang menyala habis. Nampak dia datang dengan secara gentleman dia minta nombor telefon depan I punya klik. Dia minta nombor telefon mak. No, kau rasa nah? Lepas tu Sajat pun orangnya tinggi. Kan Sajat tinggi, dia lagi tinggi. Bila tu Sajat semalam. I kalau sebut nama dia ramai, I tengok ramai orang-orang Malaysia follow dia. Tapi dia tak tahu Sajat siapa. Dia tak tahu Sajat siapa sebab Sajat tak bagi Sajat punya Instagram. Dia tahu tak kenapa Sajat tak bagi? Dia minta nombor telefon Sajat tak bagi nombor telefon. Sebab once you bagi nombor telefon, dia akan connect dengan kata apa tu, muka buku, yalah dekat tempat ni apa semua, dia akan connect. So nanti bahayalah pecah lubang kan. Mak tak pecah no. Sajat